Dia cakap macam tu. Sebab apa dia orang cakap kenapa baru sekarang siakan? Kenapa dulu tak? Orang tak rasa kita punya sedih dia macam mana, kita punya sakit macam mana. Lepas tu duit kita ada masalah kewangan pula masa tu kan. Tadi aku dah tanya kenapa cerai. Sekarang nak tanya jugalah, kenapa kahwin? Kenapa kahwin? Masa tu umur 16 tahun, awal lagi tu muda. Okay, dia macam ni tau. Saya nak keluar daripada mulut Buaya lepas tu termasuk mulut singa. Dia macam tu. So awak keluar daripada mulut buaya. Who is that? Buaya tu siapa? Dia agak kalau sebab dia family. Okay, so maksudnya ada family problem. Yeah. So awak nak keluar daripada family, awak kahwin, betul lah. Faham. Tiba-tiba masuk pula mulut singa. Okay. Aku tak tahu peribahasa aku betul ke tidak. Itu it is lah. Kita faham lah. Kau keluar daripada sini, lepas tu kau kena pula dengan benda ni kan. Alright, so kita dah tahu sekarang kita dah tahu dia dah kahwin kenapa, cerai kenapa. Now kita nak tahu juga, apakah benda yang awak rasa macam paling berat lah dia buat kat awak, selain daripada appendix issue, ambil anak, masa dalam marriage tu tak bagi nafkah, apa lagi yang dia ada buat? Masa baby meninggal. Siapa meninggal? Oh, baby dalam perut tu. Yes. Pun dia tak ambil kisah.